Tiga ciri aset yang baik untuk orang biasa mula kumpul. Jangan beli sesuatu hanya sebab orang kata ia aset. Sebelum keluarkan duit, tanya dulu, adakah benda itu benar-benar membantu kewangan kita? Ciri satu, kita faham. Pertama, pilih aset yang kita faham. Kita kena tahu bagaimana ia berfungsi, apa risikonya, kos yang terlibat dan bagaimana kita boleh mendapatkan semula wang apabila diperlukan. Kalau kita sendiri tak faham bagaimana keuntungan atau nilai yang terbentuk, jangan terburu-buru masuk. Ciri dua, mampu dimiliki secara konsisten. Kedua, aset itu mestilah sesuai dengan kemampuan. Tak semestinya kena tunggu ada 100,000 baru mahu membina aset. Lebih baik bermula kecil dan konsisten daripada bercita-cita besar tetapi tidak pernah bermula. Ciri tiga, ada tujuan jangka panjang. Ketiga, kita mesti tahu kenapa kita memilikinya. Adakah untuk menghasilkan pendapatan, untuk pertumbuhan modal atau sebagai simpanan nilai jangka panjang. Setiap aset ada fungsi dan risikonya sendiri. Bagi akak, salah satu aset yang mudah difahami untuk tujuan simpanan jangka panjang ialah emas. Akak kumpul bukan kerana mahu cepat kaya. Akak kumpul kerana mahu menukarkan sebahagian pendapatan hari ini kepada aset yang boleh akak simpan untuk masa depan. Bayangkan 5 tahun berlalu, kita mungkin lupa berapa banyak duit yang pernah kita belanjakan. Tetapi aset yang kita kumpulkan masih boleh kita kira. Jadi, jangan tanya saja aset apa paling untung. Tanya juga aset apa yang akak faham, saya faham, mampu dan boleh konsisten kumpul. Follow akak video seterusnya, kenapa orang bergaji besar pun boleh bersara tanpa aset.